Kalau UP_TVET tu still diploma ke atau dia SKM? Okey, soalan yang bagus dan saya suka soalan ni dan saya suka juga untuk anda kongsikan video ini sebab ramai yang masih lagi nak tahu tentang UP_TVET ataupun boleh katakan orang dah nak mula dah nak apply bidang-bidang kemahiran, nak sambung belajar. Saya suka sebab bila ramai student-student kita yang nak sambung belajar, ia satu perkara yang bagus terutama kepada negara kita lah dan kepada pelajar-pelajar tu tersebut lah. So, untuk makluman anda, UP_TVET ataupun berkaitan dengan TVET, dia ada banyak agensi yang offer bidang ataupun program-program bidang kemahiran ni. Dan antara salah satu agensi ataupun kementerian yang boleh katakan pelopor juga dalam bidang kemahiran ni adalah Kementerian Sumber Manusia. Di bawahnya ada Jabatan Pembangunan Kemahiran, JPK. So di bawah ni ada menawarkan program-program SKM, Sijil Kemahiran Malaysia. Untuk makluman anda, untuk Sijil Kemahiran Malaysia dia ada 5 tahap. Tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 adalah sijil. Dan untuk tahap 4 adalah Diploma Kemahiran Malaysia. Dan tahap 5 adalah Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia. So untuk makluman anda, ini adalah 5 tahap mana program Sijil Kemahiran Malaysia tawarkan. Dan untuk makluman anda, sekiranya anda berminat, anda boleh apply. Dan sekiranya anda nak tahu lebih lanjut, jangan lupa follow saya. Dan make sure anda komen dekat ruangan komen apa sahaja soalan berkaitan dengan TVET. InsyaAllah saya akan respon dan bantu untuk terangkan kepada anda. Saya suka sebab ramai sekarang ni dah mula nak aware dan juga berkaitan dengan TVET ni. Supaya ramai lagi adik-adik kita yang mungkin tak minat dalam bidang akademik sambung belajar ke bidang kemahiran. Sebab kemahiran ini sangat penting. Di mana-mana majikan dekat luar sana pun mencari tenaga mahir yang punyai kemahiran. So dia membantu untuk anda peluang dapat kerja tu lebih tinggi. Okey?